Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini Currents via MY. Pada video kali ini kita akan bawakan satu topik yang bukan saja panas tetapi cukup menyentak perasaan kita sebagai rakyat Sabah. Persoalannya mudah tetapi menyakitkan. Kenapa Sabah sekadar menjadi penonton dalam perancangan masa depan tenaga Borneo? Kenapa semua peluang besar dalam sektor tenaga, pelaburan, dan pembangunan hanya meluncur ke Sarawak, sedangkan kita di Sabah seperti dilupakan, atau lebih tepat, dibisukan? Jadi, mari kita selami isu ini di dalam video kali ini satu persatu. Dan di akhir video nanti kita akan lontarkan satu persoalan kontroversi yang pasti buat Anda semua berpikir. Adakah GRS sebenarnya gagal atau sengaja membiarkan Sabah terus lemah? Baru-baru ini, Premier Sarawak Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg mendedahkan satu perkara yang sangat mengejutkan. Menurut beliau, Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim telah meminta Sarawak untuk meneroka sambungan grid tenaga ke selatan Filipina melalui Sabah. Ya, melalui negeri kita sendiri, Sabah, tanpa kita dijadikan pemain utama. Yang kita hanya sekadar laluan. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, betapa hinanya kedudukan Sabah dalam hal ini. Sumber asli kita banyak, tenaga hidro, solar, biogeosim, geoterma, tetapi negeri kita tidak pernah dilibatkan secara langsung ataupun strategik dalam sebarang rundingan besar seperti ini. Sebaliknya, Sarawak kini menjadi pelopor dalam diplomasi tenaga serantau ASEAN. Untuk rekod, Sarawak kini memiliki kapasiti pencanaan tenaga sebanyak 7 gigawatt, membekalkan tenaga ke Kalimantan dan Indonesia, dan sedang memperluas sayap untuk ekspor ke Sabah dan juga Filipina. Sabah pula masih lagi bergelut dengan masalah bekalan elektrik yang kerap terputus, terutamanya di kawasan pantai timur. Lebih menyedihkan, tiada pelan induk tenaga jangka panjang yang jelas daripada GRS untuk memajukan sektor ini. Kita hanya mendengar retorik kosong tentang BIMP EAGA, pelan integrasi ekonomi serantau, tetapi bila masa keputusan penting dibuat, Sabah hilang dari peta. Daniel John Jambun, Presiden Borneo's Plight in Malaysia Foundation dan Change Advocate Movement Sabah menyelar sikap pasif GRS dalam isu ini. Beliau menyifatkan kerajaan negeri Sabah di bawah pimpinan GRS sebagai gagal, bisu, dan tiada arah tuju. Segala peluang ekonomi dan pembangunan yang ada dibiarkan berlalu begitu sahaja. Dari sektor tenaga, air, pertanian, perikanan, sehinggalah ke kecerdasan buatan ataupun AI, pelaburan GLC dan juga keselamatan. Antara soalan-soalan panas yang beliau lontarkan kepada GRS adalah yang pertama, adakah Ketua Menteri Sabah terlibat dalam mana-mana rundingan dengan Perdana Menteri berkenaan cadangan sambungan tenaga Sarawak ke selatan Filipina? Itu yang pertama. Seterusnya, adakah Sabah dimaklumkan ataupun dirujuk sebelum menjadi sekadar laluan kabel semata-mata? Dan yang terakhir, apakah peranan Sabah dalam pelan tenaga serantau ASEAN? Ini bukan kali pertama isu ketertinggalan Sabah dalam pembangunan dibangkitkan. Pada Mac 2024, laporan daripada The Edge Markets mendedahkan bahawa hanya 7% kawasan luar bandar di Sabah mempunyai akses kepada tenaga elektrik yang stabil berbanding dengan 99% di Sarawak. Bukankah ini membuktikan ketidakseimbangan yang semakin melebar? GRS juga sebelum ini sering menjanjikan transformasi tenaga melalui Tenaga Nasional Berhad TNB dan Sabah Energy Corporation ataupun SEC. Namun tiada pelaburan besar yang diumumkan secara konkret.
Malah proyek Hidro Bakun yang mengalirkan tenaga dari Sarawak ke Kalimantan berjaya dilaksanakan tanpa Sabah mempunyai peranan walaupun sedikit. Sekarang mari kita bincang, adakah ini semua kebetulan? Atau adakah ini bukti bahwa Sabah sedang diketepikan secara sistematik dalam proyek mega rantau ini? Apakah kita hanya berbangga menjadi laluan teknikal kepada proyek orang lain, tanpa seberang kuasa membuat keputusan? Nah, apakah GRS terlalu sibuk bermain politik kuasa dalaman hingga lupa meletakkan Sabah dalam barisan depan pembangunan serantau? Dan yang lebih penting lagi, kenapa rakyat Sabah seolah-olah tidak diberikan hak bersuara tentang hala tuju tenaga dan ekonomi negeri sendiri? Sedangkan Sarawak bukan saja diberi kuasa otonomi yang lebih luas dalam hal utility dan tenaga, tetapi kini sedang mengukuhkan kedudukan sebagai pemimpin tenaga Asia. Sabah masih lagi tertinggal sebagai pengguna yang merayu kepada sistem yang kerap gagal. Jadi sekarang saya ingin tanya kepada Anda semua, adakah ini salah GRS sepenuhnya? Atau memang kerajaan pusat sengaja menjadikan Sabah sebagai negeri pelengkap sahaja? Adakah ini masa untuk Sabah menuntut autonomi penuh dalam sektor tenaga dan pembangunan? Nah, apa kata Anda? Coba kongsikan pandangan Anda di dalam komen di bawah, dalam ruangan komen di bawah. Dan sebelum itu, jangan juga lupa untuk like, share, dan subscribe ke channel ini Currents VMY untuk lebih banyak konten panas, kritikal, dan penuh reality seperti ini. Ingat kawan-kawan, sahabat-sahabat semua, suara rakyat Sabah tidak boleh dibisukan. Sampai jumpa lagi, buka mata, buka minda. Jangan jadi penonton, kita adalah pemilik masa depan negeri ini. Salam sejahtera, salam perjuangan, dan salam reformasi. Sekian sahaja semua. Jumpa lagi di dalam video yang akan datang. Terima kasih.